Kalau korang tengah mencari homestay yang besar dekat PD untuk family day gathering atau trip yang lengkap dengan semua fasiliti, pastikan korang tengok video ni sampai habis. Betul ke boleh muat sampai 46 orang? Ya, 46 orang. Ada 9 bilik tidur dengan ruang yang luas dan kemudahan yang semua lengkap. Dan yang paling syok, entertainment dekat rumah ni. Selain mandi kolam, korang boleh berkaraoke, main arcade game, main pool game. Bukan tu je geng, dart dengan carrom pun ada. Korang memang happy stay dekat sini. Nak masak-masak pula, jangan risau. Dapur dia besar gila. Peralatan dia pun semua komplit. Kalau korang nak buat kenduri pun boleh. Kalau korang nak tahu, rumah ni merupakan 2 unit double story dan mempunyai connecting door di tengah-tengahnya pada ruang atas dan juga bawah. Interior design kedua-dua unit ni pun sama je. Kalau korang tak ramai, dalam 20 orang boleh ambil unit yang ada 4 bilik dan 4 tandas. Dan pintu tengah-tengah tu nanti owner akan kunci. Unit yang kedua pula ada 5 bilik, 5 tandas dan boleh memuatkan dalam 26 orang. Dan yang menarik, ruang barbecue dia terletak pada koridor tingkat atas di kedua-dua unit. Kalau ke Port Dickson, akak staycation memang cadangkan korang stay dekat Hideaway Villa PD ni. Okay, bye.